Buku aktiviti matematik tahun 3 muka surat 35 selesaikan masalah. Encik Jim menempah 1238 keping. Kad jemputan dia menempah 90 keping kad lagi. Berapa jumlah kad jemputan itu pula? Okey. Berapa dia punya ni? 1238. Ya, diberi tempah 1238 keping kad jemputan. Okey, tempah lagi 90 keping kad jemputan. Okey. Jadi kena apa ni? Kena tambah. Kamu tambahlah. Okey. Buat bentuk lazim. 1238 tambah 90. Okey, pastikan kamu letak nombor di rumah yang betul. 8 tambah sifar 8. 9 tambah 3 12. 1 dekat atas ni. 1 tambah 2 3. Okey, jadi 1328. Tulis kat sini. 1328. Okey. Dicari ialah 1328 juga. Okey. Jumlah kad 1328. Okey, seterusnya. Jumlah atap genting hendak digunakan 4,000. Bilangan atap genting ada hanya 2,694. Okey, jumlah nak guna 4,000. Okey. Bilangan atap genting yang ada ialah ada 2,694. Okey, yang dicari ni perlu apa ni? Perlu operasi tolak. Buat bentuk lazim. 4,000 2,000 tolak 2,694. Sifar tolak 4 tak boleh. Pinjam sebelah tak ada. Miskin sebelah tak ada. 4 ada. Pinjam dekat 4. 4 jadi 3. Ni jadi 10. Ini pinjam dekat 10. Ni jadi 9. Ni jadi 10. Sifar tolak ni jadi 9. Ni jadi 10. Okey, 10 tolak 4 6. 9 tolak 9 sifar. 9 tolak 6 3. 3 tolak 2 1. Jawapannya 1306. Ini pun tulis 1306. Ni yang dicari 1306. Ni 1306. Okey. Itu saja. Selesaikan masalah. Malaysia memenangi 323 buah pingat dalam Sukan C 2017. 1,011 buah pingat lagi dimenangi oleh 10 buah negara lain. Berapa jumlah pingat? Ini perlu operasi tambah. Okey, bermakna kamu perlu tambah 323 tambah 1,011. Okey. Ya, kalau nak selamat, mulakan nombor daripada belakang dulu. 1 sifar 1. Jangan terbabas pula. 3 dekat sini. Tambahlah. 3 tambah 1 4. 2 tambah 1 3.
3 tambah 0, 3, 1. Okey. Jumlah pingat ialah 1334. Okey, ni ya. Okey, kemudian syarikat Tank memborong 3,800 sarung telefon bimbit. 1,420 dihantar ke kedai telefon A. Bakinya dihantar ke kedai B. Kira bilangan sarung telefon bimbit yang dihantar ke B ni. Perlu apa? Tolak. Okey. 3,800 tolak 1,420. Dah dihantar ke kedai A. Okey, sifar tolak sifar. Sifar. Sifar tolak 2 tak boleh, pinjam dekat 8. 8 tinggal 7 ni 10. 10 tolak 2, 8. 7 tolak 4, 3. 3 tolak 1, 2. 2,380. Jadual bilangan tiket dijual sebelah Carnival Sign. Dekat kaunter jual 1,385. Lepas tu dekat laman web, dia jual kat laman web sebanyak 675. Kamu tambahlah berapa. Okey. 8 tambah 5. 8 tambah 5 berapa? 13. Satu dekat atas. Okey. 1 tambah 5, 6. 6 tambah 7, 13. Satu dekat atas, 3. 1 tambah 6, 7, 8, 9, 10. 1 tambah 1, 2. Okey, yang terjual ialah 2,033. Okey. Ada lagi. RM1,030. D. Okey. Jadual bilangan pengunjung pesta buah-buahan. Okey. Hari pertama 5,275. Hari kedua 2,414. Hari ketiga 3,602. Cari beza. Kalau beza ni operasi tolak. Bilangan pengunjung pada hari pertama dengan pengunjung pada hari kedua. Hari pertama berapa? Hari pertama 5,275 dengan jumlah pengunjung pada hari kedua. Kedua ni tolak 2,414. Okey, baik. 5 tolak 4, 1. 7 tolak 1, 2 tolak 4 tak boleh, pinjam dekat 5. 5 dia 4, ni jadi 12. 12 tolak 4, 8 ke 9? 4 tolak 2, 2. 2,861 ni tolak dengan 3,402. Tapi yang mana besar? 3,602 kan? Tulis 3,602 dekat atas.
Kemudian tulis 2,861 dekat bawah. Tolak. Dua tolak 1. 1. Sifar tolak 6. Pinjam dekat sebelah. Ini 5. Sifar ni 10. 10 tolak 6, 4. 5 tolak 8 tak boleh. Pinjam dekat 3. 3 ni jadi 2. Ni jadi 15 tolak 8. 15 tolak 8. Tu 7. 2 tolak 2 sifar. Jadi jawapannya 741. Okey. Rekod 3 kotak mutiara R, S dan T. Berapa biji mutiara dalam kotak T? Okey, yang ni R ada 4,760 biji. Okey. Jadi kamu tambah 4,760. Okey. Tambah 550. 550 biji lebih daripada R ni, S ni. Dia kotak besar kan? S ni besar, dia banyak lah dalam dia. Okey. Kamu tambah dulu. Okey, tambah. Sifar 6 tambah 5 11. Okey. 8 7 1 tambah 7 8 8 9 10 11 12 13. 1 tambah 4 5. 5,310 ni. Okey. Kamu tolak pula dengan 29. 5,310 tolak 29. Sifar tolak 9 tak boleh. Pinjam dekat 1. Jadi sifar lah dia. Jadi 10 tolak 9 1. Sifar tolak 2 tak boleh. Pinjam dekat 3. 3 ni jadi 2. Sifar ni jadi 10. 10 tolak 2 8. 2 turunkan 5. Okey, kotak T ada 5,281.